Hai semua. Dalam video ini, kita akan belajar cara mengimport senarai pekerja daripada Excel ke dalam SQL Payroll. Anda boleh memuat turun templat Excel contoh di laman web kami yang tertera dalam keterangan di bawah. Isi semua maklumat dan simpan sebagai fail CSV. Seterusnya, kami akan menunjukkan cara untuk mengimport senarai pekerja ke dalam SQL Payroll. Anda perlu mengaktifkan modul import data dalam fail. Sesuaikan modul gaji SQL. Tanda pada import data. Baiklah, seterusnya, pergi ke sumber manusia, selenggara pekerja. Klik pada lebih banyak, editor kelompok. Klik pada import data. Klik pada 3 titik dan pilih fail CSV. Dalam semua lajur medan, padankan medan-medan yang berkaitan. Tukar tetapan import dari baris kepada 2, yang bermaksud anda akan mula mengimport dari baris kedua. Klik selesai. Klik tutup apabila anda selesai dengan prosedur ini dan simpan. Semua pekerja berjaya diimport ke SQL Payroll selepas mengklik butang muat semula. Anda juga boleh dui-klik mana-mana pekerja untuk menukar maklumat mereka, seperti maklumat gaji, allowance, potongan, anak dan sebagainya. Simpan. Itu sahaja untuk video ini. Terima kasih. Langgan YouTube kami untuk video terkini. Ikuti Facebook kami untuk kemas kini terkini. Layari laman web kami untuk laporan dan panduan.